Hai, Assalamualaikum semua. Kembali bersama host anda iaitu Natalia. Macam biasalah kan? Kalau waktu-waktu macam ni rancangan apa lagi? Top 10 at 10. Okey, jadi saya akan kongsikan dengan anda carta minggu ini. Agaknya apakah cerita menarik? Apakah cerita mengenai artis Malaysia ini? Jadi tanpa kita membuang masa lagi, kita lihat carta minggu ini. Nombor 10. Ikon atau Ratu Irama Malaysia, Nur Aniza Idris yang pernah gagal untuk memartabatkan genre itu, dia tidak pernah berputus asa untuk kempen corporate CSR-nya. Nombor 9. Wah, selalunya kalau ada sambutan Thanksgiving ni, mesti Mak Saleh makan ayam turki panggang, betul tak? Tapi lain pula keluarga Mentulanan Nordin sebab mereka telah dihidang dengan nasi impit dan juga ayam rendang. Ini sambut Thanksgiving ke Aidilfitri datang awal sangat? Nombor 8. Tan Sri Masyayah saja bikin panas you all. Siapa pula cerita kali ni? Dikatakan dia ingin menerbitkan sebuah drama berseris yang membabitkan rasuah terbesar di Malaysia. Apa lagi kalau tak bukan 1MDB, betul tak? Jadi, dengar cerita, kisah ini akan diinspirasikan oleh novel terkenal berjudul Billion Dika Whale, The Man Who Flew Wall Street, Hollywood The World. Nombor 7. Akhirnya, Tauke dah memberi penjelasan tentang isu yang baru-baru ini viral tentang dirinya. Mesti korang dah tahu kan? Okey. Jadi, dia kata itu hanyalah marketing je you all. Macam-macam lah marketing zaman sekarang. Sampai kononnya dah kahwin lagi seorang. Ish. Okey, jadi kepada anda di luar sana itu hanyalah sekadar gimmick. Nasib baiklah bini dekat rumah tu tak mengamuk you all. Kalau tak tahulah apa jadi kan. Nombor 6. Amirul Effendi sememangnya adalah pelakon yang sangat dahsyat dan I sendiri pun memang suka sangat tengok dia berlakon. Tetapi ada pula segolongan masyarakat yang memandang enteng terhadap bakatnya. Dan baru-baru ini, rakan baiknya Zahiril Azim meluahkan perasaan yang sama pada entry Instagramnya. Nombor 5. Datin Sri Zizi EZT dikatakan telah menerima wang sebanyak 2.2 juta you all, banyaknya ya Allah. Okey, jadi dikatakan kerana telah mengenalkan seorang ejen kepada suaminya, Datuk Sri Bung Mota, yang telah melabur sebanyak 150 juta. Walau bagaimanapun, dia mengaku tidak bersalah ke atas 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya. Nombor 4. Menangis warganet apabila mendengarkan perbualan di antara Syuib dan juga arwah isterinya, Allahyarham Siti Sarah, menerusi muzik video berjudul Tinggalkan Diri. Dan muzik video tersebut telah pun menerima lebih daripada 1 juta tontonan. Kehibaan itu dapat dirasakan oleh setiap yang menonton. Nombor 3. Sekitar 2015, Mawi pernah mendedahkan bahawa dia pernah diganggu oleh makhluk gaib. Dan yang paling takut, dia juga akui mulutnya tidak pernah berhenti berdarah dan asyik nak meludah. Nombor 2. Confirm Niloufar sekarang ni dah berbadan 2 kerana perkara ini telah disahkan oleh peguamnya Tan Sri Dr. Muhammad Syafi Abdullah yang tidak mahu perkara mahkamah ini dipanjangkan kerana memikirkan keadaan anak guamnya yang sedang hamil. Agak-agaknya kan bayi Niloufar nanti ikut muka siapa mesti comel kan? Nombor 1. Rupanya you all, Yana Samsudin pernah reject rombongan Fazil Zahari dan yang paling sweet sangat, Fazil menghantar rombongan daripada Kedah ke Johor sekitar 2010. Dan yang ni mesti korang suka, Fazil tak pernah berputus asa tau you all. Sebab tu sekarang ni Yana telah pun bergelar isteri. Dan kepada jejaka-jejaka di luar sana, janganlah cepat sangat berputus asa. Mana tahu crush korang yang reject korang tu rupanya bakal isteri. Kita tak tahu, betul tak? Okey.
Okay, kita pun dah sampai ke penamat. Nak nangislah Isis. Okay, jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk like video ini, share video ini dan tinggalkan komen anda di bawah. Sekiranya anda nak tahu apakah carta pada minggu hadapan, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. Okay, see you guys soon. Bye.